Hai, selamat datang ke Din Cuba DIY Channel. Okey, kepada yang baru menonton channel ini, jangan lupa untuk menekan butang subscribe, like dan share bagi mengelakkan anda terlepas video-video baru daripada channel saya ini. Hari ini saya akan tunjukkan cara bagaimana untuk melaras handbrake Mitsubishi Xpander. Sebelum itu, apa tools yang anda perlukan adalah spana bersaiz 10 seperti yang macam saya tunjukkan ini, ataupun anda boleh menggunakan T10 yang lebih mudah. Tujuan untuk melaras handbrake ini sekiranya handbrake anda terlalu tinggi, jadi anda boleh melaras kedudukan handbrake ini dengan lebih mudah. Didapati kedudukan paras handbrake ini terlalu tinggi, jadi saya akan tunjukkan kepada anda kaedah dan cara bagaimana untuk melaras handbrake ini. Apa yang perlu anda buat hanya dengan menggunakan jari. Anda letakkan jari anda seperti yang saya tunjukkan ini, kemudian ibu jari bertindak sebagai untuk menarik. Saya ulangi sekali lagi. Letakkan jari anda di bawah, kemudian ibu jari menolak bekas ini dan tarik di bahagian kiri, dan ianya dah tercabut. Okey, saya tunjukkan sekali lagi. Masukkan jari anda, tekan ibu jari dan tarik ke atas. Okey, tarik di sebelah kiri dan konsol ini akan tercabut. Mudah bukan? Baik, saya tunjukkan lagi sekali cara bagaimana buka. Okey, masukkan jari, kemudian angkat dan tekan, cabut. Baiklah, selesai membuka konsol tadi, jom saya tunjukkan cara bagaimana untuk melaras kedudukan handbrake kereta anda. Jika anda perhatikan, terdapat satu nut bersaiz 10mm. Yang itulah yang akan anda laras nanti. Okey, anda boleh menggunakan dua tools yang saya tunjukkan tadi. Sama ada anda boleh menggunakan alatan ini ataupun menggunakan T10. Namun saya memilih untuk menggunakan T10 memandangkan ianya lebih mudah digunakan. Bagi melaras ketinggian handbrake, anda perlu mengikat secara mengikut jam. Manakala untuk menurunkan ikatan brake tadi, anda boleh ikat secara melawan jam. Okey, saya cuba untuk kenal pasti kesesuaian ketinggian handbrake tadi. Masukkan spana T10 anda, kemudian ikat secara perlahan-lahan. Laraskan sehingga anda berpuas hati dengan keadaan handbrake kereta anda. Perlu diingat, jangan dilaras terlalu rendah kerana mungkin kereta anda tidak boleh bergerak jika ianya terlalu ketat. Laraskan dan cuba sehingga anda berpuas hati dengan keadaan handbrake anda tadi. Baik, setelah anda berpuas hati dengan kedudukan posisi handbrake tadi, anda bolehlah menutup balik konsol yang telah anda buka
dan selesai. Masukkan konsol dan tekan siap. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini.